Tahu kan Cik Lee dah pergi merata Thailand jumpa ulama-ulama besar. Dia bagi kita tip, dia bagi kita petua. Macam mana kita nak tenang fikiran, macam mana kita nak dapat rezeki yang halal. Baca surah Al-Qiyamah. Lepas main duha, baca surah Al-Qiyamah. InsyaAllah, tapi bukan hanya kita nak kaya. Kita kali Allah Ta'ala, tapi ini yang diajar oleh ulama, jadi kita buat je. Ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزلون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Okey. Kali ni Cik Lee nak yang perempuan jawab. Boleh? Okey. Soalan asal. Nombor rakaat? Okey, ini rakaat pertama. Ali, rakaat pertama. Okey. Fawaz nak masuk. Okey, Fawaz datang. Belum. Okey, Fawaz nak dah niat. Okey. Fawaz nak niat. Rukuk. Rukuk. Dia belum lagi takbir. Betul? Tak sempat kan? Okey. Okey, takbir. Okey, lepas tu buat apa? Ni. Okey, apa dia perlu buat? Seorang kan? Boleh. Rukuk. Dia dapat tak rakaat tu? Apa yang jawab? Dapat tak dapat? Bangun. Dia belum takbir lagi. Dapat? Okey, dia akan ganti balik. Siapa nak jawab? Okey. Dia nak buat apa yang afdal dia? Bagi. Okey. Angkat takbir. Dah. Angkat takbir, duduk dari awal. Okey. Dapat rakaat tak? Rakaat dia dapat tak? Rakaat dia dapat tak? Tak dapat. Okey. Bila imam salam, berapa rakaat dia nak ganti? Ini solat zuhur ni, solat zuhur. Berapa rakaat dia nak ganti? Solat asar, zuhur lah. Okey. Dia masuk, imam tengah tahiyat awal. Afgan dia ambil, dia niat. Takbir terus duduk. Bila imam salam, berapa rakaat dia kena ganti? Fawaz naik ni dia rakaat ke berapa? Dia rakaat ke berapa? Jadi dia masuk, dia duduk. Dia tak rakaat tu. Dia naik sekarang, rakaat ke berapa? Dia kena ganti berapa? Jangan malu-malu. Pening. 3. Okey. Dia ganti lagi 3 rakaat sebab dia dapat 1 rakaat tadi. Dia tinggal 1 rakaat. Yang ni dah 2 rakaat. Jadi dia tinggal 2 rakaat. Dia kena ganti 2 rakaat.
Okey. 2 rakaat kena ganti. Macam mana cara nak gantinya? Rakaat ketiga, Zuhur. Rakaat ketiga macam mana? Bangun. Okey, bangun terus. Maksudnya dia masuk rakaat ketiga, dia kena ganti 2 dan ini dia akan bangun terus. Lepas tu dia rakaat kedua yang seterusnya baru dia salam. Faham tak? Faham tak faham? Dia masuk tadi, imam tengah tanya awal. Dia tak dapat rakaat tu. Dia tambah rakaat tu. Jadi dia kena ganti 2. Bila dia ganti 2, Ambil mana? Salah satu ambil salah satu lu. Okey. Ni bawah tadi. Oh, itu dia tukang bakar itu. Okey, makan lu. Maknya bagi. Berapa orang dah? Jadi jangan ada bukan. Jangan bazir. Ambil air, boleh. Okey, macam mana komen makanan? Keyakinan diri, yakin pada diri, berani pada diri sendiri. Boleh? Okey, kita mulakan. 1, 2, 3. Apa? Ali. Okey, Ali Omar. Okey, Ali. Tugas Ali buat bunyi kucing tengah menangis. Okey, 1, 2, 3. Macam mana? Mana bunyi kucing ni? Mana kucing ni? Tengah menangis. Okey, tu dia. Okey. iPad pun tak mahal beli. Okey, terusnya. 1, 2, 3. Komar. Okey, Kumar. Kumar buat bunyi kata sedang panggil hujan. Kata panggil hujan macam mana? Buat 1, 2, 3. Mesin dia boleh. Boleh. Kakak malah. Apa kata? Kata apa? Kata tu lah. Baca Bunyi kata. Tanya. Ya, aku dah tanya dah. Bayarlah. Okey, terus. Okey, sambung. Situ. Sini. Ya. Cuba buat bunyi Tarzan tengah panggil bunyi. Mana? Tarzan ke Tarzan? Tarzan tengah panggil bunyi. Ha? Okey, tepuk tangan. Wah. Okey, sambung.
mana bunyi ayam dia berkokok tapi dia tengah batuk? Okey. Wow. Okey. Bulan biru. Hati di dalam bagai nak gila. Pertama kali ku melihat kasih dia, pertemuan bermula di taman kebun bunga situlah mulanya berjumpa bertentangan mata. Mulai dari itu hatiku tertanya-tanya, siapakah gerangan si cantik terlihat matanya. Hinggakan aku terpesona, apabila namanya tak jadi masa. Namun begitu kelingannya aku faham. Senyumlah, senyumlah, Okey, terima kasih. Okey. Cuba tak main gerak masuk sini. Orang ni tengah mancing ni. Oh. Makasih. Marah bapak. Tengah mancing ni. Oh. Okey.